lagi. Ada persen Singapura. Kita sedang melihat Singapura ya dari sebelah sini. Johor Bahru. Sepanjang sana tu. Nampaklah dunia Singapura. Waterfront ya namanya ni. JB Waterfront. JB Waterfront. Apa tu galai? Boleh sama haji. Tak ada orang duduk benda tu. Kosong je tu. Gelik-gelik tu orang tengah mancing. Kalau mancing tu pun lebih je sikit kan. Daripada border yang ditetapkan. Polis Singapura akan datang tahan umi. Itu buat dah kena tahan lah. Dia tanya kenapa mancing lebih daripada Johor. Walaupun Ada lesen awak. walaupun sejengkai. Walaupun Tak boleh tanah dia kecil. Sebesar jantung aja. dia akan jaga sebab dia macam yelah awak masuk Ya, penata asing lah. sebesar jantung dia kan. Alo. Kecil je lah Saya tu. saya Singapura ni sebesar bandar jantung je. Kecil. Umi Belum kita berjalan Puteri lagi. Puteri Harbour malam lagi cantik. Tu stadium Jauh tu. dekat dengan tempat kita tu je. stadium. Bukan stadium, dia tempat latihan Johor. Okey. Ni je dantah betul. Ni jalan yang kita naik tadi. Dia bypass. Jalan-jalan ke atas. Alright, tuanku. Sedia Agong. Hotel Lido nama dia. Depan tadi yang lampu-lampu tadi kan. Danga Bay. So kita ke Pantai Lido. Macam mana lah lagu Pantai Lido? Lupa lah. Tak ada apa, dia banyak ke bangunan-bangunan yang terbengkalai lah. Yang datang pun orang. Country Garden. Tinggal turun ni, kalau pergi makan ni lah, seorang awak takkan nampak pun orang muka Melayu. Semua orang luar negara. Cina. Tengok tu. Pokok dia orang ni. Dia China mainland ni orang cakap bangunan asing. China mainland ni Cina yang Cina pure, tak kerti cakap Melayu, tak kerti cakap bahasa Inggeris. Lepas tu buat perangai. Jingjang lah. Orang tak sini. Tengok muka tengok. Orang tak tipu tengok kiri ni. Semua Cina lagi. Indo yang satu lagi jual. Yelah. Sini kuat je pecah-pecah kereta ya. Sini. Cikgu Amrai kata dia kena. Dia parking tu sikit, jauh sikit daripada tu. Arwah Cikgu Amrai dia cerita. Elak dia bawa beling. Hilang barang dia kata. Benda dia barang penting. Masa tu dia buat kerja sampingan. Bawa penataan hasil ni untuk jadi pekerja kuli kerja ni kan. Awak pekerja mana gitu mah ada risiko. Masa tu pakai dah hilak baru. Sini paling banyak apa? Lepas asing. Kereta jangan panggil tempat-tempat setempat tu. Memang kena kopok lah. Jauh-jauh pada orang.
marketing holiday, Johor has the answer. From sea to land, from culture to flavors, it's all here in Majestic Johor. In conjunction with Visit Johor 2026, let's discover exciting new attractions and experience the best of Johor. Bring your family. Dekat Johor tu ada kan? Hmm? Naik motor. 2 sen pertama naik motor. Belen tu bawa kereta sebab lepas aksiden.